Satu hari datang seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut pakaiannya serba putih, rambutnya hitam rapi dan tidak kelihatan padanya kesan daripada pemusafiran yang panjang. Dan para sahabatnya ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak mengenalinya seorang. Lelaki tersebut terus duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua-dua tangannya di atas paha Rasulullah. Kemudian lelaki itu berkata, "Wahai Muhammad, khabarkan kepada aku tentang Islam." Maka Nabi SAW terus menjawabnya, Islam itu adalah engkau mengucap dua kalimah syahadah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kau mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji sekiranya kamu mampu. Lelaki tersebut membalas jawapan Rasulullah SAW dengan beliau berkata, "Ya, kamu benar." Sahabat yang berada di keliling Rasulullah terus berasa takjub kerana lelaki itu yang bertanyakan soalan, kemudian dia juga yang membenarkan jawapan Nabi SAW. Lelaki itu berkata lagi, "Wahai Muhammad, khabarkan aku tentang iman." Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah Subhanahu Taala, engkau percaya dengan adanya para malaikat, percaya dengan adanya kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, dan percaya kepada rasul-rasulnya, dan percaya pada hari kiamat, dan percaya tentang takdir sama ada baik ataupun buruk datang daripada Allah Subhanahu Taala. Seperti biasa, lelaki tersebut membalas jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan kata beliau, "Ya, kamu benar." Lelaki itu bertanya lagi soalan yang ketiga, "Wahai Muhammad, khabarkan aku pula tentang ihsan." Nabi SAW menjawab soalan tersebut dengan Nabi katakan bahawasanya ihsan itu adalah kamu menyembah Allah Subhanahu Taala seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, rasakanlah bahawasanya dia melihatmu. Kemudian lelaki tersebut berkata lagi kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, khabarkan aku tentang bilakah akan tiba hari kiamat." Maka Nabi SAW menjawab bahwasanya orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Baik, jika begitu, wahai Muhammad, khabarkan aku pula tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, dan di antara tanda-tanda kiamat itu, suatu hari nanti akan lahirlah hamba yang akan menjadi tuan kepada pemiliknya. Kamu akan melihat seseorang yang satu ketika dahulu ia tidak berkasut, tidak berpakaian, hanya sekadar mengembala, tetapi berlomba-lomba dalam membina bangunan, yakni dia menjadi kaya raya. Setelah selesai, lelaki tersebut terus pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabat. Setelah beberapa hari berlalu, Rasulullah SAW bertanyakan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, adakah kamu tahu siapakah orang yang bertanyakan soalan kepada kita pada satu hari itu?" Maka Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Maka jawab Rasulullah SAW, "Itulah Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu tentang agamamu." Ini hadis saya nukilkan daripada riwayat Imam Muslim. Ketahuilah bahawasanya Jibril jika datang bertemu Rasulullah, biasanya ia akan merupai seorang sahabat yang dinamakan sebagai Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi merupakan salah seorang sahabat yang cantik rupawan, yang elok pakaiannya. Tetapi untuk hadis ini, Jibril datang dalam keadaan tiada siapa pun yang mengenalinya. Itulah Jibril, satu utusan daripada Allah Subhanahu Taala yang akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang bertanggungjawab untuk menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.